Okey, seterusnya soalan nombor 4. 3. Pen ni. Okey. Ni awak jumpa darab, ni awak jumpa bahagi. So mana satu nak buat, jumpalah yang mana awak dulu sebab darab dengan bahagi ini sama taraf. Okey, so kita buat darab dulu. So 3, 7, 8, 5 darabkanlah dengan 7. Dah. Okey, boleh? Okey, cikgu nak tunjukkan cara yang cikgu biasa buat lah. Okey, jangan darab 5 dulu, darab yang belakang ni dulu. Okey, maksudnya sipir 7 lah. Okey, sipir 7. Okey, cikgu buatkan sipir 7 dulu Okey, cikgu buatkan sipir 7 dulu. Okey, sipir 7. Satu sipir ganjil kan. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, bermula dengan sifar. Okey, sipir 7 special sifar 1, 2, 2, 2 pula. 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dah settle. So 7 darab 3. 3 yang ketiga ialah yang ini. So 2, 1. Lepas tu 7 tambah 7 yang ketujuh. Yang ketujuh. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ketujuh ni 49. Okey, buat macam ini. Okey, sekarang 8 darab 7 pula. 8 darab 7 yang ke-8 56. Buat 56. Sekarang 5 darab 7 yang ke-5 35. Buat 35. Okey, lepas tu kita tambahkan 5, 9, 14 tambah 1, 6, 2. Okey, boleh. Okey, lepas tu dah siap, dibahagikan dengan 10. 26, 95 bahagikan dengan 10. Bila bagi 10, maknanya senang, kita undur satu nilai tempat. So jawapannya 10,000. So undur dia jadi 1000. So jawapannya 1000. So 1000 ada berapa digit? 4 digit. Okey. So kita ambil daripada sebelah kiri ke dari sebelah kanan 4 digit. Macam mana? Ni ada 5 digit. So jawapannya ialah daripada sini. 1, 2, 3, 4. Okey, so itulah jawapannya. 2, 6, 4, 9 dan baki tu akan jadi titik perpuluhan. Itu sahaja. Okey, ataupun banyak cara. 2, 6, 4, 9, 5 bahagi 10. Undur satu tempat pun boleh. Kenapa undur satu tempat? Sebab dia sifarnya satu. Nak kena undur satu tempat. Satu nilai tempat. Kalau 100, undur 2 kali tempat. Kalau 1000, undur 3 kali pula. Okey. So itu saja.